Lain cincin, tanda cincin, gelang dan rantai juga ada sini. Tasbih lah sana, tasbih harganya macam tinggi sangat, 100. Oh ni macam best lah ini. Ni press magnet kot. Ya betul. Nampak ni. Wih, ni timbul macam ni. Jaswat. Apa ni? Oh. Ni rare lah bang kat sini. Allah Muhammad. Apa harga dia? 30 rial. Press magnet dia betul-betul besi dia bukan getah dan sebagainya. Ni 45 rial. Tak ada mahal sangat. So kalau yang nak beli ni pun boleh beli. Ni lawa. Ni lawa ni apa Ni pintu Madinah Pintu Madinah. Ni pintu Kaabah. Melekat betul ni. Ni Raudah Makam Rasulullah, Makam Ibrahim. Ni mimbar. Ini tapi ini lawa timbul. Nice. Oh alah, tak tahu nak beli mana ni. 20 rial. Okay lah, yang magnet ni best. Ni press magnet ni bagus. Ni 40. Ni Kaabah. Oh ni Kaabah ni. Ni lawa lah yang ni, Abang Muhammad ni. Yang gold. Oi, gold lagi lawa. Lagi lawa ni gold. 30 rial. Tapi sebab aku belum ada pecahas. InsyaAllah nanti kita datang lagi, kita beli. InsyaAllah. Aku ambil payung. Oh sini ada lagi rantai . Ni ada set ni. Masya Allah. Lawa ni. Lawanya 3D printing ke? 3D printing. Ni lawa mimbar. Payung tadi aku beli ni. Atau belilah buat CV ni. $230. Tak ada apa ni buku ni, Raudah. Oh ini lawa ni. 9,000 kat 10,000. Nak beli tapi beg dah padat. Oh ni mimbar lama. Dia tak ada apa buku. Payung kompor payung. Ni payung.